Jika anda datang dari arah Duyung ke SK Dato' Demang Husin, anda tidak boleh menggunakan laluan parkir di atas bukit berikutan pembinaan bangunan baharu yang sedang dijalankan. Sila turunkan anak anda di bahu jalan berdekatan pagar B di mana mereka boleh masuk melalui pintu kecil yang disediakan. Elakkan berhenti terlalu lama atau turun dari kereta untuk mengambil beg di bonet demi mengelakkan dari kesesakan lalu lintas. Ibu bapa diminta tidak turun dari kereta untuk bersalam atau memeluk anak kerana ia punca kesesakan. Sila lakukan urusan tersebut di dalam kenderaan sebelum sampai demi kelancaran trafik. Bagi ibu bapa yang mempunyai anak pendidikan khas, lokasi untuk menurunkan anak adalah di bahu jalan berdekatan dengan pondok menunggu. Guru bertugas akan bantu mengiringi anak anda masuk ke kawasan sekolah. Pastikan rancang masa ketibaan supaya anak dah sedia menunggu, kita ambil dan terus jalan. Elakkan melalui Taman Bukit Katil Baiduri bagi mengurangkan kesesakan lalu lintas di kawasan sekitar. Terima kasih kerana memudahkan urusan semua orang. Moga Allah balas dengan kebaikan, insya-Allah.